Assalamualaikum. Saya Nur Atira binti Kamarul Zaman, KAD 24060728. Hari ini saya akan menyanyikan satu lagu yang bertajuk Tumbuh-tumbuhan daripada melodi Anak Kampung. Assalamualaikum kepada kawan-kawan, mari kita belajar untuk subjek sains bahagian tumbuhan, keperluan asas dan fungsi tumbuhan. Untuk yang pertama, bahagian tumbuhan, iaitu pokok adalah benda hidup, ada akar batang, daun juga bunga dan ada buahnya. Untuk yang kedua, keperluan asas tumbuhan, kita menyatakan apa yang diperlukan. Pokok memerlukan cahaya matahari dan juga air. Bukan itu saja, pokok memerlukan tanah dan juga udara. Ini merupakan keperluan asas tumbuh-tumbuhan. Untuk yang ketiga, fungsi-fungsi tumbuhan, akar batang, daun, bunga dan juga buah. Mari kita mengenal fungsi-fungsinya bersama-sama. Fungsi akar menyokong dan menguatkan pokok, batang juga membawa makanan dan air, daun memproses makanan, bunga menghasilkan buah. Fungsi buah menghasilkan biji benih. Ini merupakan fungsi-fungsi tumbuhan. Sekarang kita dapat mengenal pasti fungsi tumbuhan. Itu sahaja lagu daripada saya. Sekian, terima kasih. Bye.